Yakin tak esok? Yakin lah. Okay, bagus. Okey, dalam keadaan kalau depan kamu ada kereta, kalau sudah dia jalan, bila sudah sampai kamu, kalau tak ada kereta, tak boleh langsung keluar terus. Mesti you berhenti juga di persimpangan. Dan satu lagi you tengok sana, kalau di simpang sana masih ada kereta, berhenti sana. Jangan juga kamu keluar, jangan kamu masuk juga. Sebab kalau kamu masuk di belakang dia, tak ada tempat boleh berhenti. Faham tak? Okey. Ingatlah, simpan wajib berhenti. Okey, mobil lagi sikit. Okey, boleh jalan sudah. Betul lah macam ni tu. Ada betul-betul berhenti dulu, boleh jalan. Tapi bukan secara berterusan. Sebab simpang kalau tak berhenti, itu kesalahan manapun. Sini saja boleh tak berhenti. Sini saja boleh tak berhenti. Sebab dia tak ada signboard berhenti, tak ada garis putih juga. So tak perlu berhenti kalau tak ada kereta. Kalau boleh rapat sikit baru kamu tukar lorong. Rapat lubang sikit. Ingat dah, cek cermin juga sebelum tukar balik. Mana tahu tiba-tiba ada motosikal ke basikal ke manusia ke haiwan di tepi kamu kan. So tak kira kita nak belok mana, nak tukar arus dah mesti ada cek cermin dulu. Ada jumpa dia, pijak kari sudah. Terlalu awal dia belok. Lagi dia berhenti sana, bahaya. Saya sini bahaya sebab Ya, betul. Sebab semua kita dia laju. Saya jalan ni. Jadi tadi belakang dia boleh kamu jumpa apa salah dia. Terlalu awal belok. Pijak garis tepi, jatuh lubang tepi. Dan lagi dia berhenti di tempat masuk simpang. Dia selamat, tapi kita bahaya kan? Ya. Jadi kita sendiri mesti tahu semasa kita masuk simpang mesti secara perlahan tapi berterusan. Tak boleh berhenti. Depan sikit, depan sikit. Okey, stop. Okey. Oh, kalau esok test lulus, hari ini kita ke Ayu Jumlah ya. Okey, so ujian sudah mula. Semua calon diminta buat APK sama OSM dekat pinggir sana. Okey, dekat pinggir sana. Okey, so baca APK sama OSM, mesti baca betul-betul. Okey, APK OSM sudah siap, nanti semua calon akan kumpul pergi untuk ajar sana. Okey, so macam praktis lah. Akan kamu orang diatur masuk kita ikut nombor kiri lah. Okey, so dalam berita tu buat macam biasa sahaja. Okey, ikut turutan biasa sahaja. Okey, S, Z, bukit, tanyakan, pakai sisi dan 3 penjuru. Biasanya kalau ada kamu berjaya siapkan semua elemen dan didapati arah berhenti, memanglah liter kamu lulus. Faham? Jadi tak kira macam mana pun, liter kalau sudah siap nanti kumpul balik kanting. Okey, balik kanting untuk tunggu apa? Tunggu ujian luar jalan. Okey, so bila ujian pergi luar jalan sudah siap, macam sekarang lah, sebelum kamu turun dari kereta, JBJ akan bagi tuah keping slip keputusan. Keping keputusan liter, keping keputusan luar jalan. Terus kamu tahu kamu lulus ke dalam. Faham ya? Dan akhirnya cikgu mohon maaf jugalah. Okey, semasa cikgu ajar mungkin pernah suara tinggi ke, pernah marah ke apa, mohon maaf lah. Harap kamu tidak simpan hati. Okey, dan harap kamu esok boleh buat terbaik lah. Okey, di sini cikgu ada sikit hadiah lah. Okey, biasa memang akan saya bagi calon yang bersedia nak test lah. Okey, semoga berjaya. Okay.